Business kan selalu dikenali dengan formal, serius. Jadi dia nak buang formality dekat dalam bisnes, dia pakai round neck. Benda ni balik-balik pada asas marketing. Kita kena kenal target market kita. Ada seorang saya punya tok guru, Mas Salih lah. Dia ni memang mengajar macam mana cara untuk kita naikkan kita punya branding dan direct response marketing lah. Dia buat dua era content. Content yang waktu dia target market dia internet marketer, dia akan pakai baju t-shirt. Sebab apa? Dia nak celebrate freedom. Kenapa orang buat internet marketing? Sebab orang nak ada freedom. Lepas tu bila dia dah mula masuk niche lain untuk fokus business, dia start pakai code. Dia kena associate tau. Kalau tidak, apa kata-kata kita, orang akan ragui. Kadang-kadang ada orang kata, tak apalah, attire tak penting, pakai round neck, cerita bisnes. Sekali lagi saya nak betulkan, tak semua bisnes tak pakai round neck. Contoh ada orang, dia memang dalam startup punya area. Startup ni adalah satu industri yang mana orang-orang yang baru nak bermula dan dia meraihkan kebebasan. Bisnes kan selalu dikenali dengan formal, serius. Jadi dia nak buang formality dekat dalam bisnes, dia pakai round neck. Di end of the day, kita kena tahu message apa yang kita nak bawa. Konteks tu pun message. Dia dipanggil subliminal message. Message tersirat. Ya orang tak nampak. Sebab tu bila nak buat social media ni, dia tak boleh main shoot je content tu. Kalau orang betul-betul jaga, dia akan well dressed dulu baru dia buat. Kalau tidak, dia akan jadi mix tau. Orang tak boleh nak recall.